So bila jumpa orang lama, aku tak sangka kau jadi popular, Ramli. Cuma aku ingat kau jadi gangster dia kata. Berbaik dengan orang senang, dik. Berbaik dengan diri sendiri susah. Saya tak tahu betul ke tidak falsafah ni. Saya dekat The Band gini. Masing-masing ada talent. Orang semua bagus. Aku paling tak bagus sekali. Aku hanya boleh nyanyi, aku tak boleh main muzik. Nyanyi suara aku pun tak komersial. Cakap pasal tiket daun. Tiket daun ni istilah dia orang yang tak mampu beli tiket daun. Tiket daun. Tak mampu nak beli tiket. So kita panjat pokok untuk tengok konsert ni. Aku antara yang panjat tiket daun tengok secara. Saya tahu benda itu sangat pedih. Saya tak ada show, rekod saya dibuang, syarikat rakaman dah berlainan dengan kita, nak suruh kita gunting kan. So saya dengar cakap okay, gini, kau boleh garanti tak kalau aku gunting rambut, album aku jual 500,000, kau garanti aku gunting? No respon. Waktu ketiga tu, bila saya start mula rakaman pun, pemberita tulis kurang layak sebab suara saya serak. Sekejap lagi saya punya producer, minum air. Minum. Sampai saya nak kembung, suara sama je. Tapi saya terfikir kat situ, kan orang suara merdu je, gemerstik je boleh popular kan. Whatever it is, be thankful lah. In life, be thankful. Semua generasi baru kena understand mana bumi kau pijak, langit kau junjung, work hard, stay humble. Arwah ayah saya ketua kampung. Nak ketua kampung. Okay. Tapi arwah ayah tak ada kasih manja punya. Kau boleh fight, balik nangis kau kena. Tapi kebanyakan yang saya gaduh pun, dia tak pernah report dengan arwah ayah. Yalah, sebab dia report dia orang mesti kalah punya. So, anak ketua kampung. Tapi saya ada benda tu. Saya jatuh, orang ketawa, saya bantai orang tu. Arwah ayah, dia ingatkan saya, Ramli, jangan jadi macam batu. Bergolek, terus bergolek, tapi tidak mendatangkan lumut. Berada punya soalan ni syok untuk cakap, tapi tak best untuk jawapan. Doaku buatmu legasi. Panjang ni tak habis ni. Temui saya di Legasi Sembang Sambung. Jangan lupa tonton saya.